Kita tengok hari ni ramai umat Nabi SAW, ramai yang mula tutup aurat. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah atas nikmat hidayah yang kau sebar pada umat Nabi. Dan ramai juga yang semakin jauh daripada ajaran Islam, jadi liberal, namanya Islam tapi dia perang dengan Islam. Jadi liberal, namanya Islam tetapi hatinya penuh kebencian kepada Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ramai yang tidak solat 5 waktu, cukup sepenuhnya 17 rakaat 5 waktu. Itu kejayaan iblis. Yang satu ketika dulu dia berikrar, berjanji memberikan jawapan yang biadab di depan Allah. Tapi ada satu berita gembira, disebabkan iblis ni alim dan dia sebut ada satu kumpulan yang dia tak boleh sentuh di kalangan anak-anak Adam. Wahai Allah, aku tidak akan dapat mendekati hamba-hambamu yang ikhlas. Apa maksud ikhlas? Melakukan sesuatu itu kerana Allah.